Wabarakatuh, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sekali lagi kita bertemu secara langsung melalui Facebook Kemas Official dan juga YouTube Kemas TV. Hari ini kita sekali lagi bersiaran secara langsung dari Maib Serdang sebenarnya program FESMA Festival Kemas 2025. Dan hari ini masuk hari yang keempat dan sedang berlangsung sebentar lagi acara yang kita nanti-nantikan, iaitu Bual Bicara FESMA. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, sebentar lagi kita akan bersama dengan Kod Usahawan Wanita Kemas, Puan Nur Lailan, yang datangkan khas pada hari ini, dan bersama moderator kita pada hari ini, Cik Piah dari Suria FM. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan mereka untuk sesi bual bicara sebentar nanti sempena program Wanita Inspirasiku. Dan untuk makluman tuan-tuan juga pada penonton sekalian, pada hari ini juga jam 12.30 hari akan berlangsung majlis penjabahan hadiah untuk acara-acara yang telah dipertandingkan sepanjang 4 hari kita berkampung di FESMA 2025 ini. Dan majlis perasmian penutupan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Hajah Robiah binti Haji Wang, Timbalan Menteri Kemajuan Desa di Wilayah. Dan inilah kita harapkan agar semua yang berada di Dewan ini untuk bersama-sama menantikan ketibaan Yang Berhormat Datuk untuk majlis perasmian penutup. Dan insyaAllah kepada semua pemenang bersiap sedia untuk mengambil hadiah yang akan disampaikan pada tengah hari ini. Dan kepada mereka yang mungkin kurang berjaya, jangan risau, usaha lagi insyaAllah. Jadi sebentar lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sesi bual bicara bersama dengan tetamu kehormat atau bersama dengan selebriti yang kita jemput pada hari ini. Moderator yang akan bersama kita pada hari ini ialah Cik Piah dari Suria FM. Jadi pastikan anda semua dapat berkongsi tentang program kita pada hari ini, dan biar ramai yang dapat mendengar kupasan-kupasan menarik yang disampaikan oleh selebriti yang kita datangkan khas pada hari ini, khususnya kepada wanita-wanita hebat di luar sana. Dan dengan program Wanita Inspirasiku ini akan dapat memberikan satu suntikan semangat kepada semua yang hadir pada hari ini. Jadi pastikan program FESMA ini menjadi trending di media sosial, khususnya di Facebook, di YouTube dan juga di TikTok. Jadi kepada semua yang telah pun hadir sepanjang hari ini, terima kasih kami ucapkan, dan pastikan anda terus memberi sokongan untuk bersama-sama dalam kita menjayakan program FESMA yang julung-julung kalinya diadakan pada tahun ini. Dan kita mendoakan agar program FESMA ini akan dapat berterusan hingga pada masa akan datang dan dapat kita himpunkan keluarga besar Kemas. Hari ini juga akan berlangsung perasmian alumni at FESMA yang mana menunjukkan kita akan himpunkan semua bekas-bekas pelajar dan bekas-bekas pelatih Kemas untuk bersama-sama dalam program alumni Kemas. Dengan itu kita serahkan kepada moderator kita Cik Piah untuk program kita pada hari ini. Silakan. Cik Piah cuma nak bagi tahu nasib baik masih ada. Saya punya ni. Saya salah seorang bekas pelajar di Tadika Kemas pada tahun 94-95. Jadinya jangan kira umur saya. Sekian, terima kasih. Okey, semua dah ready ke nak dengarkan kita nak buka bual bicara FESMA kita? Dah bersedia ke? Dah. Okey. Ramai-ramai datang sini nak jumpa siapa sebenarnya? Nak jumpa siapa? Sampai hati. I dengar Fatah, Mira. Tak ada pun nak jumpa Cik Piah kan? Okey, siapa yang nak jumpa Cik Piah? Okey, tanpa membuang masa lagi, sebenarnya sebelum kita nak mulakan bual bicara kita, apa kata dengan ini Cik Piah, persilakan. Ini ikon usahawan kita yang akan kita panggil bersama-sama untuk berkongsi perjalanan bagaimana beliau bermula menjadi seorang usahawan yang berjaya from zero to hero. Dipersilakan Puan Nur Lailan kita. Tepukan untuk Puan Nur Lailan. Apa khabar Puan Nur Lailan? Mic-nya. Kita kena, walaupun kita interview, tapi perlu juga mic. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan, biarlah Cik Piah buka majlis ini dahulu. Yes. Oh, lain mic saya dengan awak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat anda semua yang saya hormati, para tetamu
tetamu jemputan, warga kemas, para usahawan serta hadirin sekalian. Dan selamat datang ke Festival Kemas 2025 FESMA. Tepuk! Di mana ini ialah program sinergi pelbagai komponen kemas yang menghimpunkan program utama seperti Hari Potensi, Wacana Ilmu, Wanita Inspirasiku, Festival Kesenian Islam, iFest dan Keusahawanan. Dan untuk sesi bual bicara FESMA pada hari ini bertajuk Inspirasi Desa. Perjalanan luar biasa usahawan kemas. Transformasi dari penerima bantuan. Hanya menerima bantuan, hanya belajar pergi ke kelas. Tapi pada hari ini, inilah ikon usahawan kita. Dan jadi kita nak Puan Nur Lailan berkongsi kisah luar biasa usahawan desa yang bermula dari bawah, yang menerima bantuan asas, menghadiri latihan kemas dan akhirnya berjaya menjadikan kemahiran sebagai kerjaya yang memberi impak kepada keluarga dan komuniti. Jadi kita ada Puan Nur Lailan binti Sukur, seorang usahawan berjaya yang memulakan perjalanan beliau sebagai penerima bantuan dan peserta latihan kemas. Dan Puan Nur Lailan kini menjadi ikon usahawan desa yang berjaya mengembangkan perniagaan sambil menjadi sumber inspirasi kepada wanita di luar sana yang ingin bangkit dan memulakan kerjaya sendiri. Maknanya kita wanita, walaupun contoh yang dah kahwin, duit suami, duit kita kena cari juga. Betul tak? Duit suami kita habiskan. Duit kita suami tak boleh habiskan. Begitulah. Jadi sebelum tu kita nak kata kenal lah dengan lebih dekat lagi kan ikon usahawan kita ni. Jadi mungkin Puan Nur Lailan boleh kongsikan tak sedikit latar belakang Puan Nur Lailan sebelum Puan Nur Lailan mengikuti program kemas. Pertama sekali saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pertama sekali kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat Allah lah maka kita dapat berkumpul pada pagi ini dengan suasana yang sangat meriah sekali. Alhamdulillah. Ramai peminat Puan Nur Lailan, peminat saya juga di depan. Okey, sebelum saya mengikuti program kemas, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya yang diberi nama oleh orang tua saya Nur Lailan. Dan bapak saya bernama Sukur bin Omar dan saya dilahirkan di Hospital Besar Tawau. Memang asli Tawau. Patut bah. Ya, bah. Boleh bah kalau kau. Jadi pada tahun saya dilahirkan pada tahun 1966 dan insya-Allah akan meningkat usia 60 tahun. Wow, 60 tahun sihat, alhamdulillah. Jadi insya-Allah lepas tu saya sebelum mengikuti program kemas juga sebenarnya saya telah memulakan usaha ini secara kecil-kecilan dari dapur lagi, yaitu pada tahun 1997. Lepas kami bekerja dengan suami saya di Tampoi, Johor Bahru. Jadi lepas tu insya-Allah kita balik ke Sabah, ke Tawau, dan di situlah kita berusaha secara kecil-kecilan, betul-betul kecil. Artinya sekilo saja, sekilo tepung yang untuk kita mulai. Maknanya buat untuk anak-anak, untuk suami lah. Iya, untuk kemudian lepas tu kita ada lesson berjualan. Di situlah kita mula titik permulaannya. Kami memulakan disebabkan ada permintaan. Dengan sekilo tadi kita jual dekat meja dekat perniagaan kita tadi itu ada permintaan. Masa tu kita tak ada jenama sekalipun. Jenama Arifah tu belum muncul lagi. Tapi di situ plastik tu kosong saja ya puan-puan, kosong. Kita letak tu harga RM1, thank you. Tetapi akhirnya yang menyebabkan kami terus mau berminat dalam usaha ni, iaitu ada permintaan. Dia cakap, "Akak ada tak jual roti yang thank you saja?" Dia cakap. Dia ingat jenama thank you. Thank you saja. Dia rasa sedap kan? Dia rasa sedap. Jadi alhamdulillah di situlah membuka peluang untuk saya macam mana untuk berusaha walaupun dengan sedikit usaha ataupun tanpa modal. Tanpa modal. Jadi di situ masa tu kita tak tahu nak jumpa siapa. Tetapi alhamdulillah disebabkan
Ipar saya pun adalah penyelia kemas. Dan komuniti saya tadi kebanyakan pegawai-pegawai kemas, di situ mereka melihat kesungguhan saya, maka mereka itu memanggil saya untuk macam mana nak mengembangkan lagi dan memberi ilmu dengan saya. Okey. Jadi kalau ikut pada perjalanannya lah kan memang bermula orang kata dibantu oleh kemas. Jadi nak tahu kursus apa yang diambil masa tu? Kelas memasak ke macam mana? Titik perubahan dalam hidup start dengan kemas ni. Pergi kelas dia kan katanya. InsyaAllah. Untuk saya maklumkan di sini, saya untuk macam mana saya memulakan tadi. Memang kami ada berusaha sedikit, maksud ada sedikit pengetahuan, tetapi yang kami hasilkan tadi itu tidaklah seberapa bagus ya. Ban yang kami hasilkan tadi tidaklah seelok seperti Gardenia ke ya. Tetapi dengan ada bantuan daripada kemas, memberikan saya latihan macam mana untuk menjadikan produk tadi baik, kita kena mengikuti beberapa program. Di situ apabila kita mengadakan beberapa program, maka di situlah kita tadi memperbaiki produk yang kita ada tadi. Jadi apapun ia bermula dari kemas lah. Iya. Sebab siapa sini ada ikut program memasak? Ada? Ni order je ke semua? Geng Cik Piah juga ya, main order-order je. Sebenarnya banyak peluang kan. Cuma itu kiranya bantuan. Selebihnya kita yang perlu ke depan. Membawa diri kita, membawa produk kita. Jadi nak tanya, biasalah sebagai seorang usahawan dan sesiapa sahaja, pasti ada cabaran dalam hidup. Betul tak Puan Nurlailan? Jadi nak tanyalah, apa cabaran waktu awal-awal nak menaikkan Puan punya brand tu? Nak bersaing dengan brand yang sedia ada memang susah. Jadi mungkin boleh kongsikan. Untuk cabaran awal kami itu sebenarnya sebagai usahawan desa ni, kita ni sangat kekurangan modal lah. Ya, kita tak ada modal langsung. Kita ada bermulanya dengan RM500 saja. Ya, tuan-tuan dan puan-puan. Di sini saya mengajak bagaimana tadi saya memulakan dengan RM500 untuk membeli tepung, membeli telur, ya, kemudian membuat bahan-bahan inti. Di situ kita sangat kekurangan modal. Tetapi dengan kegigihan dan usaha tadi, saya cuba untuk menyahut, maksudnya cabaran tadi itu dengan modal yang sedikit, ya, dengan ilmu yang terbatas. Tetapi saya tidak mengurangkan keyakinan saya untuk memajukan diri saya. Disebabkan tadi bagaimana usahawan desa ni kebanyakannya kan dia ramai anak. Jadi dengan ramai anak tadi kita tidak pernah untuk menyerah. Jadi apa yang kami untuk meningkatkan tadi ini, saya terus menyahut cabaran untuk membangunkan diri dengan bertemu pegawai-pegawai, memberanikan diri bertemu dengan pegawai-pegawai, pemaju masyarakat untuk macam mana diri saya ini maju ke hadapan. Jadi di situ dengan kekurangan modal, dengan anak yang ramai, ya, dengan mengikuti kursus. Jadi disitulah cabaran saya. Macam mana saya untuk bangkit dan untuk menyahut cabaran di luar sana yang sangat mencabar. Okey, dari tadi saya dengar anak ramai berapa? Berapa orang tu anaknya? Anak saya 9 orang. Berapa? 9. 9? Siapa sini ada anak 9 orang? Ada? Tapi orang dulu memang anak ramai. Kita anak seorang pun dah, ya Allah, pening kan. Saya tiga lelaki. Jadi ialah dengan cabaran nak menguruskan anak. Jadi betul. Macam mana? Siapa yang tengokkan anak? Untuk menjawab persoalan ni, sebenarnya kami itu bermulanya dari dapur, ya tuan-tuan. Kat rumah sendiri je? Dekat rumah, dekat dapur lah. Namanya orang Melayu ni kadang-kadang dia bermula dari dapur. Ya, namanya industri desa, selalunya itu dari dapur. Jadi di situ sambil kita jaga anak, sambil kita juga mengadun.
orang kata pandai cari duit. Jangan bagi alasan lah sebenarnya. Betul. Kalau kita nak berjaya. Ya, Dia kata nak seribu daya, tak nak seribu dalih. Jadi mungkin nak tanyalah, macam kalau dari segi modal dan sebagainya kan, macam mana pula ketika itu Puan Nur Lailan berhadapan dengan masalah dari segi modal, mungkin kekangan kurang pekerja, dan waktu itu siapa yang memberikan Puan Nur Lailan motivasi, macam mana Puan Nur Lailan dapat idea untuk nak teruskan kembangkan bisnes Arifah Bakery ni? Okey, untuk menjawab persoalan ni, betul Cik Piah. Kita di dalam usaha ini, satu, untuk menjadi seorang usahawan, kita tidak ada istilah menyerah. Pantang mundur kecuali operasi. Betul. Jadi di sini untuk kami mendapatkan modal, sehingga apa yang Cik Piah nampak sekarang ni, ya apa yang peningkatan di Arifah sekarang ni, itu sebenarnya melalui banyak liku-liku. Sehingga kan ada satu ketika untuk kami memohon modal, mereka tu datang, pihak agensi, bank-bank, itu sempat datang ke tempat kami lah. Tetapi apabila dia melihat bawa kolong ya Cik Piah. Ya. Susahlah nak bagi. Ya, mereka terus keluar. Memang kami sangat kecewa. Okey. Sangat kecewa. Tetapi apabila kita tidak mengharapkan manusia, tetapi kita mengharapkan Allah lah yang akan memberi rezeki, insya-Allah, maka di situ akan timbulnya banyak pertolongan, terutamanya dari keluarga, adik-beradik. Kita kumpul modal, kita buat pinjaman awal daripada saudara-saudara kami. Disitulah titik permulaan kami sedikit sebanyak mendapatkan pulangan yang ya okey, ya, kita pun boleh dapat bayar hutang. Kemudian ada bantuan-bantuan, contoh pihak kemas sendiri membantu dua mesin untuk macam mana kami meringankan beban seharian kami daripada pagi hingga malam bekerja. Dengan ada bantuan daripada pihak kemas, mesin mixer dengan mesin untuk menggiling toast molder, itu meringankan, memendekkan masa kami bekerja. Di situlah pihak kemas tadi yang hingga sekarang ini itu membekas dalam hati kami, di pihak kemas sendiri. Yang dulunya kita nak minta loan, mungkin susah. Sebab bila kita ni bukan nama yang besar, jadi kepercayaan bank kepada kita tu susah. Tapi sekarang mesti bank yang cari puan kan? Betul tak? InsyaAllah. Sebab dah ada jenama yang kukuh. Dan mestilah income-nya tu. Bank ni, dia tengok statement je kalau nak bagi. Betul tak? Jadi kalau dah tengok dah statement Puan Nur Lailan, tak perlulah nak tanya, nak minta macam-macam lagi lah kan? Tapi itulah yang mengajar kita, yang menguatkan kita kan siapa kita hari ini. Betul tak Puan? Betul. Sebab saya suka Puan Nur Lailan tadi cakap apa? Rezeki. Kita tak minta dengan manusia, tapi kita minta dengan Allah. Tapi Allah, rezeki itu datang juga melalui manusia. Maknanya mungkin Allah bukakan pintu hati adik-beradik kita untuk tolong kita kan. Yang penting kita ingat, orang yang dah tolong kita, jangan bila dah senang tak bayar pula kan. Puan Nur Lailan bayar hutangnya kan. Okey, jadi apa agaknya detik yang paling memberi kesan dari seorang usahawan kan? Dari hanya penerima bantuan kepada seorang usahawan. Detik yang Puan Nur Lailan rasa memang tak boleh nak dilupakan lah. Yang paling diingat. Ya. Detik yang tidak dapat saya lupakan ialah apabila produk yang kami hasilkan diterima masyarakat. Apabila diterima masyarakat, kita tambah semangat. Ya, apabila tambah semangat dari produk, mungkin kita buat satu produk kacang hitam. Kemudian lepas tu kita ada permintaan roti burger, roti kosong. Bolehkah kakak buatkan kami roti? Tak payah inti, dia cap kosong saja. Di situlah apabila ada titik permulaan permintaan seperti itu yang menaikkan semangat kami. Yang mana Arifah sekarang ini boleh menghasilkan roti burger, roti kosong dengan pelbagai, di mana masyarakat kami, komuniti kami di Tawau sana kebanyakannya adalah
penjual-penjual burger tepi jalan, ada juga gerai-gerai. Di situ mereka kebanyakan menggunakan jenama Arifah. Di situlah maksudnya yang tidak dapat kami lupakan, produk Arifah tadi ini diterima masyarakat kami dan akhirnya sampai ke luar-luar daerah. Betul. Dan menjadi supplier pula tu. Kalau di Sabah di penjara kan? Ya, hospital. So dari hanya start dengan 1 kg sahaja ya buat. Sekarang dah berapa kg dah buat? Kalau ikutkan satu hari tu. InsyaAllah lebih 20 karung lebih sehari lebih. Ya. Tapi ada pekerja lah kan? Dah berapa ramai pekerja? Pekerja kita ada 45 orang. 45 orang. Dulunya sendiri. Sambil jaga anak, sambil buat roti. Anak nangis, sambung buat roti. Tapi sekarang dah tak perlu pening-pening kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Bagaimana Puan Nur Lailan dapat melihat macam dulu punya struggle, sekarang ni dah ada 40 pekerja kan? Ya, betul. Tapi Puan Nur Lailan masuk juga di dapur ke sekarang ni? Ke tidak? Ke bagi kepada staf saja? Alah bos kan? Kadang ada bos yang masuk juga Puan Nur Lailan. Nak tanya. Ya. Okey, untuk sejak tahun 1997 sehingga akhir 2021 itu memang kami tetap berdampingan dengan anak saya Puan Nurul. Dan sekarang ini Puan Nurul kalau dulu kan kita kan namanya industri desa. Benar-benar desa lah Cik Pian. Betul. Ya. Masuk, keluar. Masuk, duit, keluar duit. Tak pusing itu saja. Tetapi dengan permusyawaratan dengan anak saya, Puan Nurul, dia tadi mengorak langkah untuk menjadikan Arifah Enterprise tadi ini kepada yang bersistem ke arah Arifah Sendian Berhad. Sekarang dah Arifah Sendian Berhad. Okey, mungkin ada yang tanya, nama Puan Nur Lailan patut Lailan Bakery. Kenapa Arifah Bakery? Kongsilah sikit. Okey, Arifah Bakery ini bermulanya apabila namanya kita industri desa, kita itu sebenarnya bergeraknya itu secara sembunyi-sembunyi. Kita dari dapur tapi kita buat produk. Kita nak berkembang, kita tak ada lesen. Betul? Kita tak ada lesen. Jadi apabila kita tahun 2000, saya daripada dapur hingga tahun 2003. Untuk turun ke bawah kolong rumah tadi itu 2003. Tetapi dalam pada yang sama, kami mendengar di kalangan masyarakat kami, komuniti kami, Arifah ni dia bergerak, ada tak lesen dia ni. Sedangkan saya berdekatan dengan Majlis Perbandaran. Mau tak mau kita berusaha untuk berjumpa dengan pegawai untuk memohon lesen. Akhirnya, okey, sekarang kawasan rumah tu adalah kawasan industri. Maka kami dibenarkan untuk membuka lesen perniagaan, kemudian untuk memohon lesen operasi untuk kami bergerak secara terbuka. Jadi di situ apabila anak saya lahir pada tahun 2000, si Arifah tadi ni yang bungsu, maka kita ambil sempena nama dia. Arifah Bakery. Di situlah. Bukan Nurul Bakery. Nurul Bakery anak pertama. Nurul anak pertama. Arifah anak nombor 9. Nasib tak nombor 10. Kalau 10 kita kena tunggulah. Tapi dah tak dia. Meriah orang kata anak ramai rezeki. Okey, jadi nak tahu juga bagaimana latihan atau bimbingan kemas itu menyumbang kepada peningkatan kemahiran dan pengembangan perniagaan. Latihan yang macam mana diberikan tu? Okey, untuk pengetahuan pada audiens semuanya, benarkan saya untuk menyebut nama-nama pembimbing-pembimbing saya, boleh ya? Boleh, silakan. Inilah masanya Puan Nur Lailan. Untuk kita ucapkan terima kasih kan, kerana tanpa mereka kita tidak ada di atas pentas ini kan untuk kongsikan cerita tu. Jadi di sini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pegawai-pegawai kemas daerah saya, daerah Tawau, iaitu pertama sekali Puan Hajah Norida binti Abu Bakar, iaitu ipar saya sendiri, yang melihat saya bersusah payah tanpa ragu. Kemudian dia memberitahu kepada pegawai-pegawai bagian yang lain untuk membimbing saya, iaitu
Puan Syarifah Nur Azlina binti Syed Azhar, Puan Nuriyati Wahia, Puan Syarifah Nur Fazilah, dan pegawai Kemas Negeri yang selalu menghubungi kami dan selalu memantau kami, iaitu Puan Aidah Rasban. Di sini pegawai-pegawai ini tadi tidak henti-hentinya untuk memberikan sokongan. Daripada sejak tahun 2005, saya penerima BEK, Bantuan Ekonomi Kampung, pada tahun 2008. Di situ, sebelum itu, saya memang dipanggil untuk menghadapi program Kemas tadi sejak tahun 2005 dengan Puan Lina, dengan Puan Nuriyati tadi, dengan Cik Fazlina. Itu mereka itu sentiasa membimbing saya, membawa pegawai-pegawai daripada Kota Kinabalu ke rumah kami tadi, ke Bawah Kolong tadi. Sebelum kami ini berpindah ke premis yang baru tadi. Disitulah bermulanya Kemas tadi ini memberikan kami satu impak untuk macam mana jadi platform kami untuk berkembang sehingga kan hari ini, dan kita jangan menganggap pertolongan mereka ini tadi sesuatu yang kecil, tetapi sebenarnya mempunyai impak yang sangat besar. Siapa? Tanpa bantuan-bantuan agensi Kemas ataupun agensi-agensi yang lain, ya, yang membantu kami sehingga ke tahap ini, kita tu tidak boleh melupakan mereka. Sehingga apa yang terjadi di diri kami sendiri, untuk kami dipanggil ke sini saja, itu sudah menjadi suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan diri kami, bagaimana kami daripada usahawan desa, dari dapur, hingga ke tahap ini, kita itu jangan menjadikan suatu yang jadikan kita sombong. Tetapi kita terus mengingati pegawai-pegawai yang memajukan diri kita tadi. Walaupun mereka masih sebagai pegawai, dan kita berkembang menjadi usahawan, dan jangan kita meninggalkan usaha mereka tadi. Tetap betul, kita kenang. Tetap kita kenang. Walau macam mana kita dah berjaya, dah dapat income berjuta-juta. Kerana kalau tidak adalah bantuan dari Kemas ni, mungkin kita tak boleh nak bergerak ke depan kan. Sebab ini yang kata sokongan. Betul. Kita perlukan sokongan-sokongan yang begini. Jadi Puan Nur Lailan, rasanya macam masa mencemburui. Jadi secara ringkasnya, apa yang Puan Nur Lailan dah kongsikan kan, perjalanan dari seorang penerima bantuan, sekarang ini dah ada kerjaya sendiri, dah ada bisnes sendiri, dari enterprise ke sendirian berhad, Arifah Bakery. Mungkin lepas ni cawangan di KL bolehlah saya jaga. Okey, mungkin apa kata-kata semangat ataupun kata-kata inspirasi buat penonton-penonton kita juga yang sekarang ini mungkin bermula di rumah sahaja, kecil-kecilan, macam mana nak berkembangkan lagi bisnes. Mungkin ada yang rasa tak kot, ada ke orang nak beli macam tu. Mungkin tak ada keyakinan diri tu. Jadi mungkin sebagai yang kata-kata penutup, bagilah kata-kata semangat buat mereka. Yang mungkin ada semangat nak berniaga macam Puan Nur Lailan. Okey, untuk soalan ini, saya memang teringin sekali berkongsi. Dengan apa perjalanan hidup kami daripada bisnis yang kecil-kecilan. Saya memohon kepada ibu-ibu di sana, emak-emak di luar sana, usahawan-usahawan kecil, jangan takut untuk memulakan usaha itu dari dapur, daripada yang kecil. Sebab apa? Dengan usaha kita yang kecil, tanpa kita sadari, tanpa kita berputus asa, Allah pasti akan membantu kita. Ya, usaha apapun yang kita jalankan tadi, jangan berhenti separuh jalan. Ya, dengan banyak agensi kerajaan, puan-puan, untuk kita mohon atau minta latihan macam mana untuk kita memajukan, walaupun jual karipap, walaupun jual yang frozen tu, benda-benda yang pokoknya yang industri desa lah, industri desa. Ya, betul. Jangan memandang rendah, tetapi bangkitlah daripada kecil tadi hingga bertahan sampai bila-bila. Ya, insya-Allah
untuk pihak saya memohon kepada semua usahawan-usahawan di dalam kemas, tolong sebarkan kepada kawan-kawan di luar sana yang belum ada arah tuju untuk meminta, jangan malu untuk datang ke pegawai-pegawai kemas di daerah-daerah tuan. Ya, betul. Itu dia kata-kata penutup yang kata buatkan kita rasa bersemangat. Sebab apa? Kemas tu memberi peluang, okey, membuka jalan kepada kita. Tapi yang menggerakkan sebenarnya adalah diri kita sendiri. Betul. Okey. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Lailan binti Sukur atas perkongsian yang begitu memberi inspirasi. Semoga kisah beliau menjadi dorongan kepada kita semua bahawa setiap cabaran adalah peluang dan setiap usaha pasti membuahkan hasil. Mungkin tagline orang dari Sabah katanya, boleh kalau kau. Okey, dengan itu berakhirlah sesi Bual Bicara FESMA Inspirasi Desa bersama dengan usahawan kemas iaitu Puan Nur Lailan. Kita jumpa lagi di masa akan datang. Terima kasih.